Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ketemu lagi kita. Baik, kali ini saya nak bincang sambungan daripada yang lepas, iaitu soalan nombor 6. Seorang atlet memutar satu tukul besi dalam satu bulatan ufuk sebelum ianya dilepaskan. Okey. So ini satu sukan yang yang ditunjukkan dalam soalan 6. Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua tukul besi dengan panjang dawai berbeza. Boleh tengok dalam rajah, saya highlight warna kuning tu. Panjang dawai berbeza dan diputarkan dengan laju linear yang sama. Walaupun panjang dia berbeza, tapi dinyatakan dalam soalan laju linearnya sama. Kemudian maklumat lain dalam soalan adalah daya memusat, centripetal force. Daya memusat yang dihasilkan dalam 6.1 lebih besar daripada 6.2. Okey, daripada situ soalan tanya apakah maksud daya memusat. Okey, daya memusat disebabkan perkataan tu adalah daya, maka ianya suatu daya yang bertindak ke atas suatu objek ataupun jasad yang arahnya sentiasa menuju ke pusat bulatan. Dan kenapa daya ini boleh terbentuk? Kerana terhasil daripada gerakan membulat. So keyword yang saya highlight itu perlu ada dalam jawapan awak. Ianya suatu daya yang dihasilkan daripada gerakan membulat yang bertindak ke arah pusat putaran atau pusat bulatan. Okay, B, bandingkan jisim. So jisimnya sama. Kemudian bandingkan jejari bulatan. Jejari bulatan ni kita ambil kira panjang dawai tadi. So 6.1 lebih kecil dari 6.2. Daya memusat kita ambil daripada soalan daripada rajah sahaja. So ni yang tadi tu. Kemudian seperti biasa soalan 6 juga awak kena buat. Tuliskan hubungan antara jejari bulatan dan daya memusat. Yang ni awak connect information daripada soalan sahaja. Jejari bulatan bertambah, daya memusat berkurang. Kemudian dinyatakan daya yang setara dengan daya memusat. Okey. Daya memusat yang terhasil itu sebenarnya berada di dalam dawai dalam bentuk tegangan. So itu maksud soalan. Kemudian E, apakah kesan kepada daya memusat jika atlet menambahkan laju linear tukul besi tersebut? So jawapannya bertambah. Ini kita boleh dapat daripada formula untuk daya memusat. Formula daya memusat apa? F sama dengan mv square over R. So kalau V itu bertambah, maka laju linear, dia tanya daya memusat kan, F kan. Saya tulis guna pen lah. So F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. So soalan tanya, kalau V tu ditingkatkan, apa jadi pada F? So sebab dua-dua dekat atas, apabila nilai V bertambah, satu benda yang awak darab dengan nilai yang lebih besar, jawapan awak akan dapat lebih besar. So jawapannya bertambah. Seterusnya soalan pengiraan. Soalan pengiraan ni kita guna pakai formula seperti tadi. So F equals to mv square over R. Masukkan maklumat, pastikan semua unit SI. Contohnya jisim dalam kg. Kemudian hal laju dalam ms negatif 1. Kemudian R jejari orbit pula. Jejari apa tadi? Jejari bulatan. Juga dalam meter. So semua sekali dalam unit SI, boleh ganti direct lah semua. Itu jawapan dia. 3645.83 Newton kerana daya. Daya memusat adalah sejenis daya. Seterusnya nombor 7. Kanta pembesar. Kalau awak buat banyak pasir tahun ni kan, saya banyak jumpa kanta pembesar. Saya pun tak tahu sebab apa. Aplikasi kanta. Kanta pembesar digunakan untuk orang yang mengalami rabun dekat untuk membaca buku. Rabun dekat maksudnya dia ada kesukaran nak mendapatkan imej yang jelas jika objek berada hampir atau dekat dengan pemerhati. So
So, kanta apa? Kanta cembung. Okey, kanta pembesar adalah salah satu contoh aplikasi kanta cembung. Kenapa? Menghasilkan imej yang diperbesar. Kanta cembung, dia boleh hasilkan imej yang diperbesar. Konten ni juga diperbesar ni, soalan uji dalam soalan B. Betul ke pelajar tahu yang kanta cembung hasilkan imej diperbesar? Tapi ada syarat dia. Sebab itu, soalan dia letakkan objek di depan titik fokus. Ini titik fokus. Okey, nama lukisan ni kalau tengok dalam buku teks ialah U lebih kecil daripada F. Konsepnya, untuk menghasilkan imej ini, awak mesti buat 2 garisan dan 2 garisan tu akan bersilang. Di mana garisan tu bersilang, di situlah kepala imej. Okey, saya akan go through sama-sama. Ray yang pertama adalah ray garis cahaya yang berwarna merah. Okey, merah tu dalam exam janganlah buat color merah. Dalam exam awak akan buat pakai pensel Yang ni untuk tujuan pembelajaran, nak bagi awak nampak yang ini adalah ray pertama. Yang ini adalah ray kedua. Nak bagi nampak dulu. Okey, tu disclaimer dia. So, untuk kanta, bila awak dapat soalan kanta, awak kena tahu awak ada 1 markah percuma. Dekat mana? Tarik daripada kanta, masuk ke tengah kanta tanpa sebarang pembiasan. Kanta cekung ke, kanta cembung ke, semua ada garisan ni. Warna merah ni. Confirm. Okey, tu ray yang pertama. Kemudian ray kedua, cahaya selari yang jatuh ke atas kanta cembung. Allah, tulisan. Kanta cembung. Semuanya akan difokuskan. Fokus dekat mana? Di titik fokus. Jadi, cahaya selari semuanya difokuskan ke atas titik fokus. So, now awak dapat macam ni tau. Awak dapati kedua-duanya tidak bersilang dan tidak akan bersilang. Tak mungkin bersilang. Kerana garisan ni semakin lama semakin mencapah. So, awak akan beralih observation awak ke sebelah kiri kanta. Kalau sebelah kanan memang dah tak boleh nak disilangkan sebab makin mencapah, maka awak kena perhatikan di sebelah kiri rajah. So, apa awak buat? Awak letak pembaris, awak ekstrapolasikan garisan biru, ekstrapolasikan juga garisan merah sampai akhirnya bersilang di suatu tempat. Titik itu awak buat kepala imej. Sebab cahaya awak ambil dari kepala objek. Jadi kalau dia bersilang, mestilah dia hasilkan kepala imej. So, dari kepala tarik pergi kepada paksi utama. Dapatlah awak imejnya. Next. Soalan C. Apabila kesukaran melihat objek dekat semakin bertambah, kita memerlukan beberapa perubahan untuk perubahan pada kanta untuk melihat dengan jelas. Nampak saya highlight tu. Semua yang soalan nak, saya highlightkan. Pertama, saya nak jawab ikut kehendak soalan. Kedua, saya tak nak ulang perkataan ini dalam reason. Sebab sudah pun ditulis dalam soalan. So, awak ada tiga pilihan. Okay. 3 pilihan tu awak mesti narrow down pilihan awak kepada 1 berdasarkan diameter kanta. Nak diameter besar ke diameter kecil. Dan juga panjang fokus. Nak panjang fokus awak tu panjang ke pendek. Okey. Ingat betul-betul soalan diameter ni sangat kerap keluar. Okey. Tak kira aplikasi apa sekalipun, sama ada aplikasi tu adalah aplikasi untuk kanta pembesar ke, untuk cermin mata ke, untuk mikroskop ke, untuk teleskop ke, diameter kanta mesti besar. Ini contoh kanta diameter kecil. Ini contoh kanta diameter besar. Okey. Kalau diameter lebih besar, maksudnya cahaya boleh masuk lebih banyak. Lebih banyak cahaya boleh masuk,
lebih jelaslah imej awak. Kalau awak pakai diameter kecil sahaja, sikit je lah jumlah cahaya masuk. Sebab tu awak punya imej, dia punya penghasilan imejnya tidak jelas. Kan kita nak jawab yang ni. Nampak? So lebih banyak cahaya boleh masuk, atau lebih banyak cahaya boleh difokuskan. Betul juga. Kemudian panjang fokus. So bila tak nampak pada jarak yang dekat, kita kena pastikan kuasa kanta jadi tinggi. Kalau awak tengok formula kuasa kanta 1/F. Kalau awak nak kuasa dia tinggi, maka panjang fokus awak mesti lebih pendek. Apa maksud kuasa besar ni? Boleh menghasilkan imej yang lebih besar. Sebab dekat pun tak nampak. Tulisan halus, nak membaca tulisan halus. So kita kena ada pembesaran linear yang lebih tinggi, dan panjang fokus tu mestilah pendek. Okay, so kita pilihlah kanta paling sesuai, iaitu P. Seterusnya, soalan 8. Ketuhar gelombang mikro ialah peralatan elektrik yang selamat digunakan di rumah ataupun pejabat, walaupun beberapa komponen dalam ketuhar itu beroperasi pada voltan tinggi. Itu introduction soalan, stem dia. Okay, kemudian dia bagi awak gambar. Ni gambar microwave. Dalam microwave kita go through tau. Bila gambar, kita jangan tengok, jangan kita imagine berdasarkan apa yang kita pernah tengok. Contohnya kat rumah kita ada microwave kan, kita microwave kat rumah aku pun ada. Kita kena go through gambar dan every details dan juga labeling dalam gambar. Labeling tu kita go through satu-satu. So dekat labeling kita ada jaring dawai. Okay, jaring dawai tu duduk di depan. Okay, dekat depan pintu microwave tu lah. Dia ada papan kawalan. Papan kawalan meaning that depan tu button apa awak nak letak, nak tekan masa dia ke, temperature dia ke, jenis makanan ke. Kemudian kita ada transformer yang boleh menaikkan atau menurunkan voltan output, dan juga magnetron. Magnetron ni kalau tak pernah dengar pun tak apa. Kita tengok dulu soalan, betul ke dia uji magnetron tu kan? Sebab dalam syllabus tak ada pula sebut magnetron tu. So kita tengok sekejap lagi, ada guna ke tak ada guna, ditanya direct ke tak. Okey, diberi transformer yang digunakan tu, tugasnya adalah untuk meningkatkan voltan atau meningkatkan voltan output. Macam mana? Dari 240 kepada 3000. Okey, kenapa nak naikkan? Voltan tu kena naikkan sebab magnetron dia perlukan voltan yang besar. Itu soalan nak bagi tahu. Magnetron dia perlukan voltan yang besar baru dia boleh activate, baru dia boleh berfungsi. Okey, soalan tanya dekat magnetron. Okey, kita tengok. Nyatakan jenis transformer. Sebab tadi voltan daripada 240 naik sampai 3000, kan naik. So injak naik. Okey, injak bukan injak. Injak. Seterusnya, soalan pengiraan. Okey, soalan pengiraan ni ada formula dekat ruangan formula. So boleh ambil formula daripada situ. VP over VS sama dengan NP over NS. Ada buku yang silang kat sini. Boleh saja, tak ada masalah. Okay, masukkan nilai. P maksudnya primer, S maksudnya sekunder. Okay, awak akan dapat jawapan 1500 lilitan. Ini semua maths lah. Okay, so magnetron yang lebih tinggi kuasanya diperlukan untuk ketuhar gelombang mikro yang lebih besar, dapat berfungsi lebih baik. Okay, tadi dia dah kata dah, magnetron ni dia perlukan voltan yang tinggi. So sekarang dia bagi awak satu lagi situation, iaitu kita kena make sure magnetron dia pakai power yang lebih besar supaya boleh diletak dalam microwave yang lebih besar. Microwave kan banyak saiz. So kalau microwave tu dia lebih banyak liter dia, saiz dia lebih besar, dia kena pakai magnetron yang berkuasa tinggi. Okay, so bila magnetron nak pakai kuasa tinggi, transformer dia pun kena hasilkan voltan yang lebih besar. So soalan tanya apa? Ni bukan magnetron tau. Bila awak baca soalan, tengok ni saya cukup risau bila macam ni. Sebab ada pelajar dia ingat, okay yang ni bahasa Melayu,
Okey, bahasa Melayu. Yang ni bahasa Inggeris. Tak payah baca lah. Tak payah baca. Dah. Sebab awak kan kadang-kadang kan bila dah baca sampai hujung-hujung soalan ni 8, 9, 10 sebelah ni mulalah. Okey. So baca setiap perkataan ni bahasa Melayu dia. Rupanya ada soalan lagi sini. Dia pecah. Bahasa Melayu dia pecahkan. So rajah 8.2 menunjukkan struktur sebuah transformer. So yang bawah ni adalah apa? Transformer. Sebuah transformer yang digunakan dalam ketuhar mikro. Ni transformer. Okay, so transformer seperti awak tengok dalam silibus, dia ada soft iron core, teras besi lembut. Okay, kemudian ada dawai gegelung. Dawai gegelung ni yang kita gelung pada dua bahagian, iaitu primer dan sekunder. Okay, soalan beritahu apa? Cadangkan pengubah suaian yang boleh dibuat pada transformer supaya magnetron dapat diaktifkan dengan lebih cekap. Okay, macam mana tu? So dari segi beberapa ciri ini. Yang pertama, awak kena tentukan jenis bahan bagi teras. So seperti klisenya awak punya soalan-soalan yang lepas-lepas tu memang banyak sangat tanya. Kalau nak buat core tu nak pakai apa? Kalau bahasa Inggeris, soft iron core, teras besi lembut. Kenapa? Mudah dimagnetkan dan mudah dinyah magnetkan. So dalam set-set yang lepas saya kata mudah tak boleh pakai. Okay, saya ada dengar untuk tujuan teras besi lembut sahaja. Okay, kita boleh guna perkataan mudah. Ada situation yang kita boleh guna mudah. Antaranya adalah yang ni, teras besi lembut. Okay, kemudian nombor 2, struktur teras. Okay, teras itu mestilah berlamina. Lamina maksudnya ada lapisan. Laminate, berlapisan. Okay, supaya rintangan yang dihasilkan lebih kecil. Dan yang terakhir, bahan bagi dawai gegelung. Okay, dawai gegelung ni kita buat gegelung primer dan gegelung sekunder. Okay, gegelung primer dan gegelung sekunder ni tujuan dia untuk mengalirkan arus, menghasilkan medan magnet dan memotong medan magnet. So untuk hasilkan satu medan magnet yang besar, mestilah arus yang dialirkan juga besar. Macam mana nak alirkan arus yang besar? Mesti pakai wayar dengan wayar dengan rintangan yang kecil. So jenis bahan dekat sini kita pilih kuprum kerana kuprum ada rintangan yang kecil. Baik, kita masuk bahagian B. Bahagian B ni kita pilih satu soalan je tau. Nanti dalam exam sebenar SPM pilih satu je, tapi untuk tujuan pembelajaran kita bincang dua-dua lah. Okey, 9 adalah seorang pesakit asma menggunakan nebulizer. Nebulizer tu kan, kan dia kena asma, jadi dia pergi kalau orang awam dia panggil nap kan. Nebulizer. So nebulizer tu macam mana berfungsi? Ni gambar dia. Jadi kita tengok macam mana nebulizer berfungsi. Itu bahagian-bahagian dia. Seperti saya maklum tadi, bila tengok gambar, cuba go through gambar. Kalau dia ada proses, awak kena start daripada mula, tengok dekat mana akhir. Okay, tengok mula, ikut sampai akhir proses dia tu. Macam tu. Okay, now kita go through sekejap dengan saya. Mula-mula udara. Saya go through terus soalan ni lah. Soalan B, berdasarkan rajah 9.2, soalan B, berdasarkan rajah 9.2, huraikan bagaimana cecair ubat dapat ditukarkan menjadi wap halus. Dia suruh cerita lah macam manakah alat ini berfungsi. So saya go through dengan awak sambil-sambil saya tengok tu. Tapi tu saya dah tempelkan skema jawapan supaya saya ada panduan. Soalan ni soalan baru, saya pun tak pernah dengar. Mungkin saya yang tak pernah dengar. Okay, so macam ni. Kita mula dekat bahagian sini. So ni M1. Alamak, di sini M1 berlaku. M1 adalah markah 1. So apa berlaku? Udara dari mesin pemampat dialirkan melalui venturi yang halus dan sempit. Okey, tengok sini ada udara. Udara tu masuk ikut laluan ni dan sampai ke tempat yang sempit. Nampak? Venturi adalah bahagian yang sempit.
Kenapa kita biarkan venturi tu hujung dia ada tempat sempit? Okay, kerana di tempat sempit itulah kita akan dapat hasilkan hal laju berdalih yang tinggi. Menurut prinsip Bernoulli, jika hal laju berdalih bertambah, tekanan di kawasan itu akan menjadi lebih rendah atau berkurang. So dekat tempat saya highlight warna kuning tu, tekanan kurang. Okay, so dekat sini saya zoom in lagi. Saya buat sebaik mungkin tulis kat situ. Saya buat saya try lah. Muat tak? So yang warna kuning tu tekanan rendah. So kawasan-kawasan lain di sekeliling kawasan itu tekanannya lebih tinggi. Sini tekanan besar, sini tekanan besar. Termasuklah yang di bawah ni, tekanan besar, tekanan besar. Wujudnya beza tekanan. Beza tekanan. Okay, saya highlight warna hijau. Hijau. So yang warna hijau tekanan tinggi, yang warna kuning tekanan rendah. Baik, disebabkan ada beza tekanan, tekanan tinggi sentiasa bertindak ke arah tekanan rendah. Saya ulang lagi sekali. Disebabkan ada beza tekanan, tekanan tinggi dia akan menolak ke arah tekanan rendah. Ni bertindak ke arah. So apa berlaku? Tekanan tinggi dekat mana? Tekanan tinggi dekat sini, dekat sini, dekat sini, dekat sini. Iaitu kawasan yang di sekitarnya ada cecair ubat. Saya ambil tekanan tinggi, for instance dekat sini kawasan tekanan tinggi. So tekanan rendah kat mana? Sini. So tinggi ke rendah, tinggi ke rendah, tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. So apa berlaku? Cecair ubat akan dipaksa atau ditolak ke arah muncung venturi tu. So kita boleh tengok point ni. Apabila wujud perbezaan tekanan, daya dihasilkan. Daya tu buat apa? Menolak cecair ubat masuk ke venturi melalui tiup penyalur ubat. Okey, kita tengok gambar tiup penyalur ubat ni. So apa yang dia buat adalah menolak cecair ke arah bawah masuk dalam tiup ini, kemudian disembur kat sini. Sep, keluar. Saya ulang lagi sekali. Tekanan tinggi ni dia akan go towards tekanan rendah. So tekanan ni tolak cecair masuk dalam tiup ni, sembur ke depan. Sep, macam tu. So, sebelum disembur lebih jauh, kita ada satu tempat yang kita panggil sebagai pemecah titisan. Sebab tak semua yang disembur tu dalam bentuk titisan-titisan halus. Nanti ubat semua masuk sekaligus. Terlebih pula dos dia. So kita limitkan dos tu berdasarkan berapa titisan yang kita adjust. So ni nama dia pemecah titisan, untuk membenarkan titisan-titisan halus sahaja boleh disembur keluar dan masuk dalam mulut pesakit. Macam tu. So sekali lagi saya tunjuk skema dia. Okay. Cecair ubat dan udara bercampur menjadi wap halus. Seperti saya maklum tadi, dia jadi wap halus. Okay. Kemudian pemecah titisan menapis wap yang besar supaya hanya yang kecil sahaja dialirkan ke pesakit. Siapa nak salin skema, boleh pause sekarang. Okay. Selesai. So soalan tanya apa? Apa maksud prinsip Bernoulli? Nyatakan prinsip Bernoulli. Seperti saya maklum tadi, Bernoulli kata apabila hal laju pengaliran berdalih bertambah, hal laju bertambah, tekanan dalam berdalih berkurang. Tekanan berkurang. Okay. Koma atau sebaliknya. Maksud atau sebaliknya adalah kalau hal laju berdalih adalah lebih kecil, maka tekanan
dibendali lebih besar. Itu maksud sebaliknya. Vice versa. Okay, B dah selesai tadi. C, nyatakan kawasan yang mempunyai udara berhalaju tinggi. So kita tengok gambar tadi dekat Venturi. Sebab Venturi tempatnya sempit. Okay. Kemudian tekanan rendah di permukaan cecair ubat. Okay, next. Soalan pengiraan. Tekanan udara di permukaan adalah banyak ni, manakala tekanan udara di kawasan Venturi adalah banyak ni. Soalan pertama, hitung perbezaan. Perbezaan kita tolak. Tolak dua nilai ni, dapat 1325 Pascal. So yang ni beza tekanan. Beza tekanan. Macam tu. Okay, dua Roman. Dia beri luas permukaan ubat adalah sebanyak ini. Kita labelkan A, surface area. Kemudian soalan minta cari daya. Kita tahu dah formula yang melibatkan tekanan dan daya adalah P sama dengan F bahagi A. So kita gantikan sahaja A masuk kat bawah ni. Kemudian tekanan kita ambil dari beza tekanan tadi, masuk ke dalam P. Okay, jawapan awak mesti ada unit, dan unit tu adalah Newton. Kenapa? Sebab daya yang awak tengah cari adalah daya. Seterusnya, nebulizer dalam rajah 9.1 didapati tidak mampu membekalkan wap halus cecair ubat dalam tempoh rawatan yang lebih lama dan berkesan. So soalan ni dia tengah bagi dekat awak satu new problem. Daripada rajah tadi tu, dia create another problem. Dia boleh bagi ubat, tapi bukan dalam tempoh yang lebih lama. Tu masalah dia. Sikit je, atau bukan sikit, sekejap saja. Tempoh ubat yang dia dapat tu adalah terlalu singkat dan kurang berkesan. So soalannya apa? Awak kena pilih satu dari 4 nebulizer. Okay, berdasarkan apa? Membekalkan wap halus cecair ubat dalam tempoh rawatan lebih lama dengan berkesan. Itu soalan dia sama macam yang atas tadi. So nak pilih berapa? Pilih satu je lah. Pilih satu yang terbaik. So jawapannya adalah R. Kerana R, kita tengok dia punya ciri-ciri yang dia sediakan pada awak. Yang pertama, diameter saluran udara. Saluran udara tu nak sempit ke nak sama besar? Jawapannya mestilah sempit di hujung. Kenapa? Tadi saya ajar dah. Bila sempit kat hujung, dia paksa udara atau halaju udara tersebut menjadi lebih tinggi. Kemudian, jenis penutup mulut. Jenis penutup mulut ada pengedap ke tak ada pengedap? Pengedap ni apa? Pengedap ni fungsi dia tadi, cuba tengok. Siapa tak ingat lagi lah. Pengedap mana dia? Tak ada. Tak ada. Sorry. Pengedap maksudnya ada lapisan tak? Ada seal ke tak? Yang nak tutup tu bagi kemas tu. Seal. Kalau kita faham seal tu, boleh imagine lah kot. So kalau tak ada pengedap, nanti dia ada kebocoran. Kebocoran ubat tu daripada totally masuk dalam mulut. So mestilah ada pengedap, mempunyai pengedap supaya semua wap halus boleh keluar dan masuk ke dalam mulut pesakit. Semua wap halus keluar dari penutup mulut. Okay. Ketiga adalah kuasa. Kita tengok dia bagi pilihan ke awak. Kuasa mesin pemampat udara. Maksudnya udara tu nak dimampatkan. Kuasanya tu nak besar ke nak kecil? Jawapannya ambil 90, tapi tulis lebih tinggi. Untuk nombor kena tulis perkataan lebih. Kalau tak ada nombor, tulis je tinggi. So lebih tinggi, kuasa seperti awak maklum, kuasa adalah berapakah kerja yang boleh dilakukan dalam satu masa. Kalau kuasa besar, maksudnya boleh buat kerja lebih banyak dalam tempoh masa yang lebih singkat. So dalam in terms masalah ni,
lebih banyak udara boleh disalurkan ke nebulizer. So kuasa maksudnya dia buat kerja tu dalam satu tempoh masa yang lebih singkat. Kalau kuasa rendah, sikit-sikit je udara masuk dalam satu-satu timing. Okay, dan yang terakhir iaitu isi padu maksimum cecair ubat. Kita nak ambil isi padu yang besar ke isi padu yang kecil? Jawapannya isi padu besar atau lebih tinggi, sama dengan ni. Lebih tinggi. Kenapa? Lebih banyak wap halus dapat dihasilkan dalam satu-satu masa. Hampir sama dengan jawapan tadi kan. So lagi banyak cecair, lagi banyaklah wap halus tu. Tak adalah kita nak kena picit sampai 3-4 kali. Sekali saja tu dah cukup dah dos dia. Okay. So conclusion dia, ingat dalam ni saya tak bagi tahulah kena buat table semua. Awak kena buat table. Kan, yang tu banyak saya dah cerita dalam yang lepas-lepas set yang lepas-lepas teknik dia tu. So apa yang awak kena buat lepas kita dah dapat semua ni. Okay, yang ni dah dapat 2 markah, 2 markah, 2 markah, 2 markah, baru 8. Okay, awak pilih dan bagi reason baru 8. Markah akhir 10. Mana lagi 2? Pertama awak pilih dulu R. Okay, jawapannya adalah R. Sebab dia suruh awak pilih kan. So R, satu lagi markah. Kemudian bagikan ciri-cirinya. Tulis balik semua ciri dia. Kerana sempit di hujung, mempunyai pengedap, mempunyai kuasa lebih tinggi dan isi padu maksimum cecair ubat lebih tinggi. Satu lagi markah. Semua ni awak nyatakan balik, dapat lagi 1. Cukuplah 10. Siapa tak nampak juga, boleh tengok tahun 2024 punya set. Saya ada banyak saya lukis table. Tahun ni saya buat ringkas sikit. Baik, soalan 10. Segelas air minuman mengandungi ais. Air minuman menjadi sejuk apabila ais tersebut melebur. Okey. Nyatakan jenis haba yang terlibat apabila ais melebur. So prosesnya apa? Melebur atau peleburan. Peleburan tu proses dari apa ke apa? Daripada pepejal bertukar menjadi cecair. So ini adalah keyword kepada perkataan pelakuran. Nampak tak saya buat colour hijau tu? Okey, colour hijau. Kemudian disebabkan perubahan fasa ini berlaku tanpa sebarang perubahan suhu, maka ini adalah dalam tajuk haba pendam tentu. Sebab tak ada perubahan suhu kan. Jadi kita panggil dia pendam. Haba pendam. Okey. B. Menggunakan teori kinetik Jiri menjelaskan bagaimana ais yang melebur itu dapat menyejukkan air minuman. Okey, yang ni konsepnya adalah pertama awak kena tahu bila dua-dua bahan ini bercampur, dia berada dalam keadaan sentuhan terma. Sentuhan terma maksudnya kita ada objek sejuk dan juga objek yang lebih panas berada dalam keadaan sentuhan terma. Kemudian berlaku apa? Berlaku pemindahan haba daripada ais pergi ke air dan juga alhamdulillah daripada air pergi ke ais. Pemindahan haba berlaku. Okey. So saya dah cakap yang nombor 1, suhu air lebih besar dari suhu ais. Haba mengalir dari objek panas iaitu air ke objek lebih sejuk ais. Dapat dah 2 markah. Disebabkan dua-dua ini berlaku, disebabkan peleburan juga, maka ikatan antara molekul ais menjadi lemah. Sebab ais dia ambil haba daripada air, maka ikatan antara molekul menjadi lemah. Ais mula-mula ikatan dia tu rapat-rapat sebab ais adalah pepejal. Disebabkan ikatan dia menjadi lemah, maka susunannya ada yang masih lagi melekat, ada yang jauh-jauh macam tu. So yang ni adalah cecair. Maka ice has fully turned into air. Tu je. C, dia bagi awak maklumat dan seperti saya galakkan adalah highlight dan tulis simbol. Highlight, tulis simbol. Highlight, tulis simbol. Baru boleh trigger apakah formula yang boleh diguna pakai nanti. So soalan 1 minta awak cari haba. Haba simbolnya Q. Haba simbolnya Q.
So nak pakai QML ke QMC delta theta? Jawapannya tengok soalan. Haba yang diserap dari air minuman apabila ianya disejukkan oleh ais. Bermaksud ada perubahan suhu dekat situ. Okey, dia suruh kira untuk air minuman. So kita pakai Q equals to MC delta theta. Masukkan nilai jisim, masukkan nilai muatan haba tentu dan perubahan suhu. Dapatlah jumlah haba yang digunakan ataupun diserap oleh air. Soalan 2, minta awak kira jisim ais. Disebabkan haba yang diserap daripada ais oleh air minuman, itulah yang menyebabkan ais jadi melebur. So jumlah jisim ais yang berlebur bergantung kepada haba yang diserap tadi. Okay. Jisim ais yang melebur ni, kenapa dia melebur? Sebab air lah punya pasal. Air dia pergi ambil, air dia transfer haba tu kepada ais. So haba yang tadi, yang diserap tadi tu, itulah yang menyebabkan jisim ais atau ais itu melebur. So kita ambil balik jawapan tadi, Q tadi tu, masuk dalam formula. Kali ini Q equals to ML. Sebab kita tahu bahawa ais walaupun ianya melebur, tetapi masih lagi suhunya 0 darjah Celsius. Tiada perubahan. So pakai muatan haba pendam tentu punya formula. Dapatlah jisim ais yang telah melebur. Seterusnya, okey, ini gambar peti sejuk, peti beku tapi kecil. Okey, tengok gambar dia, go through gambar dulu. Kita ada kompresor, pemampat seperti dalam buku teks. Kemudian dalam tiub tu, gegelung kondenser tu, kita ada ejen penyejuk di dalamnya. Kita pun belajar ejen penyejuk tu kan, dalam buku teks ada. Apa sifat-sifat dia, apa yang jadi kepada dia bila dia ambil haba. Kemudian ada gegelung penyejatan dekat bahagian depan untuk keluarkan haba, release haba daripada peti ni. Kemudian ada injak pengembangan dan juga penutup. So setiap pada satu ni kita dah go through. And now we are ready to tengok apa yang ditanya dalam soalan. Okay, peti sejuk tu dah okey dah, tapi tak mampu membekukan 400 kg ayam. Boleh membekukan tapi taklah sampai 400 kg ayam. Okay, sebab 400 kg ni banyak kan? Kenapa dia simpan banyak-banyak? Sebab nak buat satu majlis, mungkin majlis besar kot kan, pakailah sampai 400. Bukanlah makan-makan tengah hari je. Jadi itulah problem dia. Okay, bila dia bagi awak satu stem soalan, kemudian dia bagi table, awak jangan tengok table dulu. Go through thoroughly saja tengok. Kemudian tengok dulu soalan. Ini soalan dia. Di sini soalan dia. Anda perlu memilih satu yang paling sesuai untuk membekukan 400 kg ayam dengan berkesan. Okay, baca sampai sini, berikan sebab, baru patah balik pergi table. Okey, yang mana yang boleh bekukan 400 kg ayam dengan berkesan? So jawapannya saya ringkaskan adalah J. J tu nanti awak buat conclusion tau. So pertama dalam table awak tulis iaitu berkaitan dengan saiz peti beku. Adakah awak nak ambil saiz besar ke saiz kecil? Jawapannya besar. Jangan jawab lebih besar sebab yang ni perkataan. Perkataan besar tak boleh tambah dah lebih besar. Ini yang saya dengar terbaru lah. Saya tak sure cikgu awak ajar macam mana. Saya dengar terbaru macam tu. Kalau dia pakai nombor, maka awak boleh guna lebih di depan. Boleh guna lebih. Kalau bukan nombor, dia tulis terus perkataan, guna perkataan tu sahaja. So besar, saiznya besar kerana boleh memuatkan lebih banyak ayam dalam satu-satu masa. Okay, ini simple lah ni. Memang nak bagi markah kat awak ni. Rugi kalau awak tak dapat. So satu markah untuk besar, satu markah untuk reason awak tu. 2 dah. 2 daripada 10. Baik, seterusnya adalah ciri bilangan lilitan gegelung kondenser. Okey, bilangan
lilitan gegelung kondenser. Tengok gegelung kondenser tu yang mana satu. Setiap kali awak baca, awak boleh tengok dekat dalam rajah. Ni lah. Awak nak lilit banyak-banyak ke nak lilit sikit-sikit? Ingat tak saya bagi tahu tadi? Kenapa kita letak gegelung kondenser tu? So jawapannya adalah tinggi. Okey, bukan lebih tinggi, kerana lebih banyak ejen penyejuk dapat ditukarkan kepada gas dalam masa yang lebih singkat. So kalau gegelung tu dia banyak, gegelung tu banyak, maka boleh isi lebih banyak cooling agent. Lebih banyak cooling agent, lebih cepatlah dapat disejukkan ayam yang 400 kg tu dalam bekas tu. Seterusnya adalah haba pendam tentu. Haba pendam tentu penguapan. Simbolnya L. So L untuk ejen penyejuk tu. Adakah kita nak lebih besar atau lebih kecil? Jawapannya lebih besar atau tinggi. Ingat kalau nombor boleh letak lebih. Lebih kecil atau lebih tinggi. Macam tu. Kenapa nak letak tinggi? Reasonnya lebih banyak haba yang boleh diserap dari peti dan dilepaskan ke persekitaran. Okay. So lebih banyak haba boleh diserap dari dalam peti ke persekitaran, maksudnya lebih cepat sejuk lah. Tapi kita tak jawab lah semua lebih cepat sejuk. Jenuh lah duk ulang benda sama. Dan yang terakhir, muatan haba tentu untuk gegelung penyejat. Gegelung penyejat tu dia punya C dia. Nak besar ke nak kecil? Jawapannya lebih rendah atau lebih kecil. So kalau C rendah, bermaksud ianya konduktor haba yang baik dan boleh mengalirkan haba dengan lebih baik. Boleh cepat sejuk lah. Cepat sejuk. Itu bahasa kampung dia, cepat sejuk. Cepat ni tak boleh guna untuk semua kes. Yang tertentu sahaja. So, tadi saya buat tanda 2, tu 2 markah. Sini awak jawab tinggi 1, reason 1 lagi. Lepas tu haba pendam lebih tinggi 1, reason dia 1 lagi. Kemudian muatan haba tentu lebih rendah 1 markah. Konduktor haba yang baik lagi 1 markah. Okey, semuanya 8. Kemudian awak jawab J 1 markah kerana nyatakan balik semua ciri ni. Saiz peti beku besar, bilangan lilitan gegelung kondenser tinggi, haba pendam tentu penguapan ejen penyejuk lebih tinggi dan muatan haba tentu gegelung penyejat lebih rendah. Tutup sini, awak akan dapat lagi 1. Cukup 10 markah. Okey. Soalan terakhir bahagian C. Ingat, bahagian ini wajib dijawab. Mesti. Bahagian C wajib. Dia 1 je. Tapi awak tak boleh pilih 1 je. Kena jawab. 9 dengan 10 pilih 1. Baik, rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan kecerahan mentol. Kecerahan mentol dalam litar yang mempunyai panjang dawai konstanten yang berbeza. Saya highlight kat situ. Kemudian saya terus tengok soalan punya rajah. Saya dapati bahawa betul. Dalam soalan bagi tahu ada kecerahan mentol dan kecerahan mentol tu dalam dua-dua rajah berdasarkan panjang dawai konstanten. Saya pun highlight kat situ. Okey. Kemudian saya tengok lagi soalan. Takut-takut ada yang dilabel dalam soalan tapi tak ditulis. Tidak ditulis. Contoh dalam ni ada. Voltmeter punya bacaan diberi dalam rajah. Okey, yang ni untuk 11.1 is in between 1 dan 2. Mungkin 1.5 volt. Untuk 11.1, yang ni 11.2 pula, bacaan voltmeter dia melepasi 3. Mungkin 3.3, 3.2. So bacaan voltmeter juga berbeza. Sebab tu saya highlight warna hijau. Saya highlight tu. Nampak? Okey. Kemudian soalan A. Soalan tanya, apakah maksud kerintangan? So kerintangan ni dia ada dalam formula asas untuk rintangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan.
ada 3. Pertama adalah kerintangan. Kedua adalah panjang. Ketiga adalah luas keratan rentas. So, it combination of tiga-tiga ni menghasilkan rintangan. So, soalan tanya yang ni je, yang warna pink saja. So, kerintangan ni apa? Kerintangan adalah ukuran bagi keupayaan konduktor. Ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. So, contohnya, kerintangan bagi kuprum adalah lebih kecil dari kerintangan bagi nikrom. Maksudnya, kuprum dia tak menentang sangat pengaliran arus berbanding nikrom. Macam tu. Okey, dia tengok kepada jenis bahan tersebut. Soalan B untuk bahagian C. Soalan yang bernilai 5 markah ni, ingat, bila 5 markah di soalan B bermaksud kena ada 5 jawapan. 5 jawapan tu datang daripada 5 soalan. Dan soalan tu ditulis dalam bentuk ayat yang panjang dan bersambung-sambung. Dia tak pecah-pecah. Contohnya macam ni dia buat A, sini dia pecah jadi B, dia pecah jadi C, lepas tu ni D, lepas tu ni E. Dia tak buat macam tu. Dia tulis satu ayat panjang. Jadi ada kemungkinan awak akan membaca soalan tetapi tak sedar mana satu soalannya. Baca semua tak tahu. So, tengok cara saya highlight. Saya akan highlightkan bandingkan ni. Maksudnya awak kena baca bandingkan 3 kali. Pertama, bandingkan beza keupayaan merentasi dawai konstanten. So, itu soalan pertama. Jawapan dia. Ini jawapan dia. So, beza keupayaan 11.1 lebih kecil. Ingat tadi saya tengok dekat voltmeter tu kan. Okey, 1 markah. Kedua, nak baca soalan kedua ni, baca balik yang kuning ni. Bandingkan arus yang mengalir. Baru boleh faham soalan tu. Bandingkan arus yang mengalir. So, 11.1 lebih besar dari 11.2. Macam mana tengok? Tengok kecerahan. Kecerahan mentol. Kemudian nak baca yang hijau ni, baca lagi sekali pula. Bandingkan rintangan berkesan dalam liter. So, 11.1 kecil dari 11.2. Sebab tu cerah. Sebab tu lepas 11.1 lebih cerah sebab rintangan berkesan dia lebih rendah. Kalau tak, awak tengoklah faktor dia tu. 11.1 wayarnya pendek. Bila wayar pendek, L dia berkurang, maka nilai rintangan juga akan berkurang. Sebab tu lampu ni lebih cerah. Sebab arus yang diterima lebih besar daripada yang bawah ni. Cikgu warna sama je cikgu highlight. Samalah. Cuma dalam exam dia akan bagi awak garis yang lebih banyak untuk nak bagi tahu awak bahawa ini adalah lebih mentol yang lebih cerah. Okay. Ada ke yang berkala? Ada tahun kala, ada tahun tak kala. So dah 3 dah. Soalan ni 5 markah. Mana lagi 2? 2 adalah soalan hubungan. So hubungan kita kena jawab semakin-semakin. Nyatakan hubungan antara beza keupayaan merentasi dawai dengan rintangan berkesan. So kalau rintangan berkesan beza keupayaan tengok beza keupayaan. Okey, kita ambil yang nombor 2. So yang ni beza keupayaan dia besar. Okey, apabila beza keupayaan besar, rintangan berkesan dia juga besar. Macam tu. So cara jawab dia, semakin bertambah beza keupayaan merentasi dawai konstanten, semakin bertambah rintangan berkesan. Okey, nombor 4. Nombor 5, markah nombor 5 adalah arus, hubung kaitkan arus dengan rintangan berkesan. So semakin bertambah rintangan berkesan, semakin berkurang arus. Sorry saya tak tulis jawapan tau. Saya sebut je. Okay, next one, C. Satu situasi baru, dawai konstanten 11.2 digantikan dengan dawai konstanten yang lebih tebal. Nampak saya highlight kat situ. Saya garis pula lagi sekali. Tebal maksudnya soalan nak uji awak. Adakah awak tahu yang sekarang ni soalan tengah uji awak ke 3
ketiga-tiga ciri rintangan ataupun faktor mempengaruhi rintangan. Tengok saya highlight semua ni, tiga-tiga ni. Soalan 1 tadi dia cerita pasal kerintangan. Ni Soalan 2 dia tengah cerita pasal panjang tadi. Soalan yang terakhir iaitu soalan C ni. Soalan tanya, kalau tukar jadi lebih tebal, macam mana? Tebal tu adalah luas keratan rentas. Semakin tebal satu-satu dawai tersebut, bermaksud dia ada luas keratan rentas yang lebih besar. Okey, apakah perubahan yang berlaku? Soalan tanya kepada kecerahan mentol nombor 1 dan juga bacaan voltmeter nombor 2. Okey, sebabkan cross sectional area atau luas keratan rentasnya menjadi lebih besar, rintangan akan berkurang. So rintangan berkesan akan berkurang. Disebabkan rintangan berkurang, maka arus akan bertambah. Okey, bila arus bertambah, mentol jadi lebih cerah. Okey, mentol jadi lebih cerah, yakni satu set. Awak kena ingat, kalau rintangan menjadi kurang, voltmeter juga ikut sifat itu. Sebab beza keupayaan akan berkurang mengikut pengurangan rintangan berkesan. Senang cerita, kalau R ni dia follow V. V tu dia follow R. Kalau rintangan dalam litar tu berkurang, bacaan voltmeter akan berkurang. Dia ikut. Kalau rintangan dalam litar itu bertambah, maka beza keupayaan juga bertambah. Dan soalan terakhir esei nombor 11, kita ada sebuah pemanas air. Okey, kita dah go through apa yang ada dalam pemanas air. Bermula daripada air masuk. Bila air masuk, dia akan pergi ke satu takungan air, tangki dia tu. Okey, dalam tangki itulah kita akan buat air yang daripada paip ini menjadi lebih panas. Macam mana kita nak hasilkan air yang lebih panas? Kita sentuh dia atau alirkan dia kepada elemen pemanas. Ingatlah konsep dia, elemen pemanas ni mesti ada rintangan yang besar, baru boleh hasilkan haba yang banyak. Faktor dia ni lagi. Faktor dia yang mana? Tadi ni lah, tiga ni. Satu formula ni saja boleh buat satu soalan besar. Okey, next. Bila dah kena dekat elemen pemanas tu, air dah jadi panas, maka air yang panas tu mesti dialirkan keluar kepada kepala pancuran. So bila nak alirkan, mungkin air tu slow. So kita kena make sure air tu berjaya sampai dekat luar ni dan boleh menghasilkan pancuran. Kalau tak, jadilah macam kisah 11.3 ni. Nampak tak air dia? Pancuran air dia lemah. Bila pancuran air dia lemah, maksudnya tak cukup tekanan. Macam mana nak tambah? Kemudian kepala pancuran juga. Kepala pancuran ni nak buat daripada metal ke? Buat pada bahan apa? Sebab kita tengah alirkan something yang panas. Nanti kepala dia juga panas, jenuh. Awak nak pegang macam mana? Kalau nak pegang lah. Okay, so apa masalah dia? Bila dah go through dah semua gambar, kita cari apa soalan tu. Dapati pancuran air yang dikeluarkan oleh kepala pancuran adalah perlahan, kan? Saya kata perlahan dan didapati kurang panas. Itu problem dia. So soalan nak awak baiki apa? Nak modifikasi apa? Mencadangkan pengubahsuaian kepada pemanas air tersebut supaya kepala pancuran selamat dipegang. Tu keyword dia. Awak kena cari jalan macam mana nak hasilkan kepala pancuran yang bila pegang dia tak panas. Okey, pertama. Kemudian dapat mengeluarkan pancuran air yang laju. Kemudian tempoh pula lama. Tempoh lama maksudnya takkanlah awak nak mandi air panas, memang air tu dah panas. Tapi mandi seminit dah habis air dia. Tu maksud dia. Kita nak boleh mandi sampai setengah jam. Okay. So dia bantu pula awak dengan yang warna hijau ni. Nampak tak soalan kata bila awak nak try tu ubah suai, awak boleh berpandukan kepada ciri-ciri yang kita highlight warna hijau tu. Iaitu elemen pemanas tu macam mana, nak pakai apa, jenis apa, sifatnya apa. Kedua, saiz takungan air tu nak besar ke, nak kecil ke, nak sederhana ke. Kemudian kepala pancuran tu buat pada bahan apa, ciri-ciri dia macam mana.
dan komponen-komponen lain yang kita rasakan sesuai dan menjawab kepada masalah tadi. So I show you the jawapan. I show you the jawapan Alright, ni cara buat esay. Sama macam bahagian B jugalah esay dia. Cuma esay ni dia tak ada conclusion kat sini. Q kerana tak ada. Dia tak ada pilihan. Awak bukan nak pilih, awak nak modifikasi. So sebelah kiri adalah ciri-ciri, sebelah kanan adalah sebab. Baik, yang pertama dari segi dawai tadi tu. Dawai mesti pilih kerintangan tinggi. Kerintangan tu simbol dia macam ni. Maksudnya kena guna nikrom. Boleh juga awak pecah kepada 2 markah macam ni. Awak bagi tahu pula jenis dia. Nikrom pun 1 markah juga. For the same reason. So reasonnya, bila kerintangan tinggi, kan formula rintangan adalah kerintangan darab dengan L bahagi dengan A. Kalau dia punya kerintangan tinggi, rintangan juga jadi lebih tinggi. Ingat kerintangan dengan rintangan tu tak sama. Kerintangan adalah faktor rintangan. Faktor. Yang ni adalah faktor je. Salah satu dari faktor. Ketiga, kepala dia tu mesti diperbuat daripada bahan yang ada muatan haba yang tinggi. Maksudnya nilai C yang lebih besar. C yang besar dia lambat panas. So lambat panas dalam exam awak kena jawab dalam bentuk macam ni. Masa yang panjang. Mengambil masa yang lebih panjang untuk menjadi panas. Kenapa tak boleh guna lambat dengan cepat? Sebab tak ada satu nilai kuantiti fizik yang sesuai. Kuantiti fizik yang sesuai tu maksudnya masa, panjang, jisim. Sebab tu yang ni kita rasakan lebih baik jawapannya. Kemudian tadi air kan pancut lemah. So letaklah pump. Dia ada pump air. Awak kalau ada mesin pemanas air dekat rumah kan, dia akan ada bunyi. Tu pump tengah buat kerja lah tu. Dia tengah sedut. Dia tengah tambah tekanan supaya air dapat ditolak lebih banyak, lebih laju dalam satu-satu masa. Dan yang terakhir, saiz takungan mesti lebih besar. Yang ni janganlah tak tulis. Mesti kita nak takungan dia tu besar. Bukan dia punya body dia besar. Ni body dia. Yang ni body. Takungan maksudnya yang duduk dekat elemen pemanas tu. Yang ni. So takungan ni yang kena besar. Bila takungan besar, maksudnya dapat simpan air panas yang lebih banyak. Dapat digunakan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Sebab dia nak awak tackle kepada sini, tempoh yang lama ni. Okey. So itu sahaja untuk set kali ni. SBP selesai. Khalas. Nanti kita jumpa lagi dalam set-set yang akan datang untuk negeri-negeri lain pula. Okey, selamat berusaha. Jumpa lagi. InsyaAllah fizik A+ semua. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.